Kinabalu Sabah atas 30 pertuduhan rasuah melibatkan dalam tempoh 26 tahun akibat rasuah dan ketirisan. Kerana disyaki menerima rasuah membabitkan pelantikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan reman. Selamat sejahtera, berita utama hari ini, isu penggunaan cuti sakit palsu dalam kalangan pekerja semakin membimbangkan. Walaupun ada yang menganggap perkara ini sebagai kesalahan kecil, hakikatnya tindakan tersebut boleh menjejaskan operasi organisasi dan membebankan rakan sekerja. Dalam laporan khas hari ini, kita akan melihat bagaimana satu keputusan yang dianggap sebagai remeh boleh memberi kesan kepada ramai pihak. Amir, Ya bos. saya perlukan report klien ini sebelum pukul 5 petang. Baik bos. Banyak betul kerja dah minggu ni. Kita orang pun tahu lah, sabar je lah. 7 bulan ni macam ni. Apa ada plan lah. Aku rasa macam nak cuti lah esok. Kalau aku tak rehat, kita ini. Bukan tak sihat. Macam mana sedap bekerja. Macam dah tak ada mood kerja. Jangan sampai ambil MC palsu tau. Kalau dapat rehat sehari ni macam best juga. Sehari je kot. Tak ada apa kau jadi rasanya lepas tu. Ini saya duduk. Boleh saya tahu sakit apa? Yang ni betul. Saya sebenarnya tak sakit. Tapi saya nak buat LC baru. Sakit macam tu. Saya tak boleh keluarkan MC palsu. Nanti saya kena denda. Macam mana? Saya ni doktor. Saya boleh bayar doktor. Tenang lah. Saya tak boleh terima. Saya tak terima rasuah. Oh, talak ni. Saya tak terima. Ini rasuah. Saya tak terima. So, ni doktor boleh makan. LC sehari doktor. LC baru. Sehari. Ya doktor. Okeylah. Saya terima. Tahu lah berapa hari sehari? Pasti lah sehari. Boleh sehari. Saya bagi ni yang spesial awak. Masih doktor. Sama. Hari ni korang ada nampak Amir datang tak? Ya, tak nampak dua kali dia kontak lagi lah ni. Ya, Amir ni pemalas lah. Serius lah Ahmad ni. Tak banyak kerja. Nak bagi mas. Bagi guys. Saya nak inform, hari ni Amir tak datang ya. Habis laporan pelanggan tu macam mana bos? Kami semua kena siapkan juga hari ni. Kerja dia belum settle lah bos. So maksudnya kita lah nak kena tolong siapkan kerja dia ni. Amir. Bos, saya nampak Amir ini fail dah bos. Betul ke? Ya, saya nampak. Kita boleh tengok kopi ni. Nanti saya minta inspirasi long. Baik bos. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa saya bantu? Kami daripada syarikat Teguh Zaya. Boleh saya bercakap dengan Dr. Irdina? Ya, saya. Ada apa yang cik? Macam gini, kami membuat panggilan ini untuk memastikan tentang salah satu surat MC yang telah diberikan oleh pekerja kami, Encik Muhammad Amir. Kami ingin bertanya, betul ke Encik Muhammad Amir ada datang ke klinik untuk mendapatkan MC? Ya, betul. Encik Muhammad Amir tu ada datang ke klinik kami untuk mengambil MC. Kenapa yang cik? Boleh saya tahu? Okey, saya ingin bertanya, adakah Encik Muhammad Amir benar-benar sakit pada hari tersebut? Dia betul-betul sakit time tu. Dia demam. Bukan apa, masa gini kami berjaya mendapatkan bukti yang bahawa pada hari kejadian Encik Amir tidak pun sakit dan ada bukti yang menunjukkan dia sedang berada di kafe pada ketika itu. Jadi kami berasa ragu-ragu tentang MC yang telah diberikan ataupun sebenarnya Encik Amir telah merasuah pihak doktor. Sekiranya kami mendapati terdapat perbuatan rasuah yang berlaku, kami tidak akan teragak-agak
untuk mengambil tindakan dan laporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jangan macam tu, Cik. Ya, betul. Encik Amir datang duduk klinik kami mendapatkan MC. Dia tak sakit. Tapi Cik janganlah pergi report. Betul, kami bagi dia MC sebab dia tak sakit. Jadi doktor mengesahkanlah bahawa MC ini tidaklah benar-benar valid pun sebenarnya kerana beliau tidak sakit. Macam kita. Ya, saya mengesahkan sebenarnya. Okey, baiklah. Terima kasih kerana bekerjasama dengan pihak kami. Terima kasih doktor. Ya bos, panggil saya ke? Ya, Amin, sini duduk. Amin, Ya bos. kami dah semak MC yang kamu berikan. MC itu palsu. Bos, saya minta maaf sebab MC itu palsu. Tidak kita tak pernah kerja dia. Kau kena marah dengan bos sebab MC hari tu ke? Kau masukkan MC tu. Kau tahu tak, kita orang ni terpaksa buat kerja sepatutnya jadi tanggungjawab kau. Kita tak marah pun, kerja banyak sebenarnya. Dia orang cuma kecewa dia, satu je. Faham aku. Tenang aku. Dan aku minta maaf sebab disayang korang semua. Dan aku akan baiki banyak yang aku bilang. Pasti kita tahu dah. Ya, pasti. Jangan bukan siap. Integriti bukan hanya sekadar menolak rasuah. Integriti juga bermaksud berlaku jujur dalam setiap tindakan dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. MC palsu mungkin memberi keselesaan untuk satu hari, tetapi kehilangan kepercayaan akan memberi kesan yang jauh lebih lama. Sekian, terima kasih.